Hai semua, apa khabar? Kita bertemu sekali lagi untuk pelajaran pada hari ini, iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tahun 1 di Sekolah Kebangsaan. Baik, hari ini kita nak belajar tajuk yang baru. Tajuk pada hari ini ialah lampu isyarat di muka surat 72. Jadi kemahiran pada hari ini ialah kita akan menyanyi. Mari menyanyi. Baik, diharap murid-murid semua telah pun membuka buku teks muka surat 72. Ada gambar lampu isyarat. Tajuknya lampu isyarat. Sila baca lirik lagu yang berwarna merah. Kemudian baca juga info dan maklumat yang berada di sebelah kanan ini. Sila lakukan bacaan kendiri. Baik, murid-murid telah pun membaca lirik lagu dan info atau maklumat. Murid-murid bolehlah bacakan di hadapan rakan-rakan ataupun keluarga. Aktiviti berikutnya, segmen berikutnya ialah mari kita dengar dan nyanyikan lagu Lampu Isyarat Itu. Murid-murid boleh melayari YouTube untuk mendengar lagu Lampu Isyarat. Saya tidak boleh letakkan di sini kerana ada halangan oleh pihak YouTube. Halangan yang terbaru, peraturan terbaru. Jadi murid-murid sila type di sebuah carian lagu Lampu Isyarat PKJR tahun 1 akan keluar senarai. Banyak guru-guru yang sebelum ini telah mengupload lagu-lagu Lampu Isyarat. Sila dengarkan dan layari sendiri ya. Baik, seterusnya mari kita lakukan segmen yang berikutnya, aktiviti bersoal jawab berkaitan tentang lampu isyarat itu tadi ya, dan juga maklumat-maklumat berkaitan. Mari kita bersoal jawab. Okey, soalan yang pertama, apakah 3 warna lampu isyarat? Okey, sila perhatikan lagu ini ada sebutkan 3 warna dan sila jawab. 3 warna lampu isyarat itu ialah, ya betul, merah, kuning dan hijau. Ya, dia sebut sini merah, kuning, hijau. Seterusnya, soalannya, apakah maksud lampu merah? Sila lihat di gambar ini ada maklumat tentang lampu merah. Merah untuk, sila jawab. Maksud lampu merah ialah, ya, berhenti. Seterusnya ialah, apakah warna untuk bergerak? Cuba perhatikan, dia ada tulis dekat sini warna untuk bergerak. Jadi sila jawab. Warna untuk bergerak ialah, apa dia? Ya, hijau. Ada lagi tak soalan? Ada. Apakah fungsi utama lampu isyarat? Yang ni murid-murid kena berfikir sendiri. Jawapannya tidak ada di dalam buku, tetapi murid-murid dapat berfikir apa kegunaan lampu isyarat.
Kenapa lampu isyarat diletakkan di jalan-jalan yang banyak kenderaan? Jadi kita akan jawab. Fungsi utama lampu isyarat ialah apa? Untuk mengawal lalu lintas. Ataupun juga untuk mengawal kenderaan pun boleh juga. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid boleh buka buku aktiviti halaman 81. Sila buka buku aktiviti masing-masing. Baik, dalam halaman 81 ini disediakan lirik lagu yang bertajuk Saya Sayang Semua. Dan di sebelahnya sebelah kanannya pula ada ayat yang perlu dilengkapkan. Jadi murid-murid sila baca dahulu lirik lagu ini dan juga ayat di sebelah kanan ini. Untuk lagu Saya Sayang Semua ini, murid-murid juga boleh melayari YouTube dengan menaip lagu Saya Sayang Semua dan murid-murid boleh dengarkan lagu tersebut. Baik, seterusnya untuk melengkapkan penyataan di sebelah kanan ini disediakan 3 jawapan. Jadi murid-murid sila letakkan jawapan pada pernyataan yang sesuai. Letakkan di manakah yang sesuai. Sila pilih jawapan. Baiklah, murid-murid telah pun melengkapkan jawapan. Mari kita semak jawapan masing-masing. Ya, inilah jawapannya. Tahniah kepada murid yang dapat menjawab dengan betul. Tahniah diucapkan. Jadi murid-murid yang telah melakukan kesalahan dan kesilapan, sila semak dan betulkan jawapan masing-masing ya. Baiklah murid-murid, kita berada di segmen yang terakhir, iaitu segmen ejaan. Sila eja perkataan-perkataan berikut daripada buku teks dan buku aktiviti tadi. Baik, tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya mengeja dengan betul dan lancar sekali. Baiklah, kita telah pun berada di penamat pertemuan kita pada hari ini. Diharapkan semua murid-murid faham dan hati-hati selalu.